pertama ni kita akan gunakan untuk yang highlight yellow ni. Okay, yang highlight yang yellow. So from potassium sampai zinc. So metod pertama kita akan gunakan untuk logam yang lebih reaktif daripada hidrogen. Okay, ataupun kita boleh kata dia lebih reaktif terhadap oksigen. Faham tak? Dia maksudnya dia lebih reaktif pada hidrogen. Dia tak boleh react dengan hidrogen lah. Dia boleh react dengan oksigen. So ataupun you could say logam yang lebih reaktif terhadap oksigen. Dia lagi nak react dengan oksigen daripada dengan hidrogen. Faham Now, beza dengan dua ni terbalik saja. Dua ni untuk logam yang untuk menentukan logam yang empirical formula, logam oksida yang kurang reaktif daripada hidrogen. Okey, ataupun logam ni dia bila dia kurang reaktif pada hidrogen, dia naklah react dengan hidrogen. So dia logam yang lebih reaktif terhadap hidrogen. Okey. So kita boleh jawab dah soalan kita. Faham Now, yang nombor 2 ni guna untuk yang highlight hijau. Okey. Sekarang ni plumbum dua oksida. Kita tengah cakap pasal plumbum dua oksida. Tadi magnesium, cuba check. Kita check balik lah. Nampak tak? Magnesium kita guna metod mana? Dia tergolong dalam lebih reaktif daripada hidrogen. Nampak tak? Kita guna metod 1. Kalau tadi plumbum tadi dia tergolong dalam kurang reaktif daripada hidrogen. See, we are going to choose a different method, different experiment kan. So kita boleh kata tidaklah, no. Okay, so tidak boleh menggunakan kaedah yang sama. So kita kata no je lah, tidak boleh. Kenapa? Boleh kata plumbum kurang reaktif terhadap oksigen. Pun boleh. Macam ni pun boleh. Ataupun nak jawab apa? Plumbum ikut yang dua ni. Antara this one or this one. Okay.